Macam mana nak pilih exercise berdasarkan personality otak dominan anda? Jadi kalau berdasarkan personality otak dominan Stephen, kita ada 5 mesin kecerdasan bergantung kepada bahagian otak yang paling dominan. Otak kiri, otak kanan, otak atas, otak bawah dan otak tengah. Jadi kalau anda, otak dominan anda di bahagian neocortex, thinking dan juga intuiting, so anda lebih sesuai buat sesuatu yang sprint dalam tempoh masa yang pendek tapi intense, macam HIIT exercise, lari sprint, berenang laju, apa-apa saja yang momentum dalam tempoh yang pendek. Kalau otak dominan anda atau personality anda adalah berdasarkan otak dominan di bahagian bawah, otak limbik, feeling dan juga sensing, anda adalah marathoner. Marathoner ni apa? Dia lari dalam jarak yang jauh tapi slow-slow, relax. So tak perlu tempo yang terlalu laju tapi boleh dalam tempoh masa yang lama. Dan kalau anda berpersonality insting iaitu otak dominan tengah, saya sarankan untuk kombinasi antara marathoner dan juga sprinter. Kerana anda kena ubah-ubah supaya anda tidak cepat bosan dengan satu jenis exercise saja. Tak kisahlah exercise apa pun yang anda pilih, janji buat.